Jangan kau pergi sini kalau kau cari tom yum campur siakap 3 rasa. Dekat sini dia jual makanan viral yang dekat Thailand je. Yang ini pernah nampak tak ni? Nama dia kanompang. Caramel tu dia cairkan, digolek-golekkan roti atas tu, dia letak biskof. Kalau belum pernah cuba, baik pergi cuba. Yang aiskrim ni dia add on. Ada satu lagi jeruk viral 6 pelawan. Paling special, paling top sos 6 pelawan dia ni. Dia punya pedas tu memang kena dengan jeruk ni. Satu lagi dah datang sini rugi, tak perkena Thai tea dia. Dia ada 2, satu yang warna ni, satu lagi warna hijau. Teh dia memang tak sama kalau kau pergi beli dekat event-event tu kan. Yang ini lagi power. Dia pekat, dia kau, dia likat. Nak makan lok cing yang panas-panas dia masak dekat situ pun ada juga. Saya lalu depan kedai dia ni dah banyak kali, tak sempat lagi singgah. Kali ni saya sempat singgah. Dia bagi tahu tadi dah sebulan lebih dah dia berniaga dekat situ. Burger-burger yang viral dekat Thailand tu kan, memang banyak sangat pilihan dekat sini. Pilih je mana yang nak. Yang dia bawa masuk ni semua yang halal. Kau beli, lepas tu nak suruh dia panas dekat situ pun boleh. Kalau nak lepak makan dekat situ pun boleh. Tapi dia ada 2 meja je. Biasanya lah orang beli bawa balik makan dekat rumah. Okey, kedai dia ni dekat Duyung tau. Betul-betul dekat Pekan Duyung tu. Dia punya nama Thai Street Mart. Dia start niaga pukul 11 pagi sampai 11 malam. Hari-hari dia buka, tak ada cuti. Memang sentiasa ramai je kedai ni. Pergilah. Okey, bye.